Okey, selamat datang ke Kawasan Road, sebuah jalan yang tak pernah tidur di tengah kota Bangkok. Di sinilah titik pertemuan pengembara dari seluruh dunia. Jalan yang penuh warna, bau makanan jalanan yang menggoda, muzik yang bergema dari hujung ke hujung, dan kisah hidup yang saling bertemu. Inilah Kawasan Road, dunia kecil yang sentiasa hidup siang dan malam. Okey, aku sekarang berada di Kawasan Road di Bangkok, Thailand. Sekarang ni aku nak tengah ronda-ronda tempat ni. Memang tempat ni dah mula orang ramai. Sebab ini memang khusus untuk pelancong-pelancong yang nak beli-beli barang. Tak pastilah murah ke mahal, tapi sini memang tempat tumpuan lah. Dia dekat dengan Sungai Chao Phraya. Kalau kau nak makan macam-macam, sini ada. Ini apa? Muslim. Ya. Nutella roti. Ada roti Nutella, macam-macam ada. Hello, cuma lo. Okey. Cuma lo market value hotel. Dulu, Kawasan Road hanyalah kawasan pasar beras kecil. Tapi sejak 1980-an, ia berubah menjadi pusat dunia buat backpacker. Dari pasar beras ke pasar dunia, semuanya ada di sini. Bila malam tiba, kawasan bertukar menjadi pesta. Inilah syurga buat backpacker. Muzik, neon lampu, makanan jalanan pelik sampai persembahan api yang menghiburkan. Di sebalik hiruk pikuk, Kawasan Road mengingatkan kita bahawa dunia ini luas dan setiap orang ada cerita. Kadang-kadang kita perlu sesat di jalan asing untuk jumpa diri sendiri. Yang datang belakang tu, itu bukan perempuan betul, itu lady boy. Biasalah di Thailand macam ni. Ini kawasan tu. Memang air pening gila lah malam. Sini memang tempat seluruh dunia duduk sini. Macam-macam masalah ada. Aku rasa aku yang Melayu kan sini. Latar dia pun yang kanan ni macam sini nampak iman orang main. Sudah terbenam. Jalan ini terus hidup dengan cahaya neon, muzik jalanan, dan deretan manusia dari seluruh dunia. Selain makan dan membeli belah, di sini juga ada aktiviti unik, menembak sasaran. Dengan bayaran hanya 100 baht, anda boleh cuba uji fokus dan ketepatan sambil menikmati suasana malam yang meriah. Jom ikut saya menembak sasaran. Fuck, I need that two hands on my back, two bitches, hands, I get young, and
this is my result, Yes. Alright, thank you. Wow, hari ni kita belajar menembak. Jadi, okey lah. Boleh lah. Alright, thank you. Kat sini, cappuccino $30.54 je. RM4 je. Murah gila. Memang murah. Di kawasan road ni, di Bangkok. Boleh hidup. Ini buat bisnes kopi bagus juga ni balik Malaysia. Okay. For you, walking over to you with a drink in my hand. They say I'm up too fast, but Kalau anda datang ke Bangkok, jangan lupa singgah. Anda mungkin datang sebagai pelancong, tapi pulang dengan pengalaman sebagai seorang pengembara.